mudah ke nak jual semula emas kalau perlukan duit. Itu adalah salah satu kelebihan simpanan emas bersama Public Gold, iaitu kemudahan untuk buyback atau pembelian semula emas. Bila perlukan tunai, dalam banyak kes ada orang takut simpan emas sebab risau susah nak jual semula. Tapi dengan Public Gold, prosesnya sangat-sangat mudah. Abang boleh bawa saja gold bar ataupun dinanya daripada Public Gold ke mana-mana cawangan seluruh Malaysia. Mereka akan beli semula pada harga buyback semasa yang dipaparkan secara telus di website Public Gold. Tak perlu risaukan tentang tawar-menawar harga ataupun kena tolak upah seperti barang kemas. Harga buyback Public Gold dikira mengikut berat dan keturunan emas 999 tanpa sebarang potongan harga lain. Untuk emas tuan-puan dalam akaun Gap, prosesnya jauh lebih mudah. Tuan-puan hanya perlu membuat permohonan jual balik melalui aplikasi Public Gold dan duit akan terus dimasukkan ke dalam akaun tuan-puan dalam masa 1 hingga 3 hari. Inilah sebab Public Gold menjadi pilihan ramai orang untuk simpan emas, bukan sekadar untuk disimpan tapi mudah untuk dikekalkan semula kepada tunai apabila perlu untuk rolling modal bisnes, bayar rawatan ataupun menampung kecemasan. Emas bukan sahaja di lingkungan kejayaan, tapi apabila terdesak, emas boleh dicairkan segera tanpa proses yang rumit. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas atau pembelian emas bersama Public Gold, boleh isi maklumat dekat biru. Saya akan bantu untuk register secara percuma dan guide tuan-puan sehingga pandai. Follow saya untuk lebih ilmu emas dan kewangan.